Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada, kita yang duduk di dalam majlis pada malam ini, mudah-mudahan doa kita bersama agar Allah Subhanahu wa taala memberkati, Allah Subhanahu wa taala merahmati, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam ni kita bersyukur banyak-banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita ini. Sebelum kita nak baca kitab kita ni tuan-tuan, izinkan saya untuk membawa sebuah kata-kata daripada Ibnu Abi Dunya. Beliau berkata di dalam sebuah kata-katanya, dia kata apa dia? Ad-dunya salasatu ayyam. Dia kata dunia ni, kita hidup di dunia ni Pak Long, sebenarnya kehidupan di dunia ni, kata beliau, kita ni kita hanya ada 3 hari sahaja. Kehidupan kita di dunia ni sebenarnya kita ni hanya ada 3 hari saja. Kita tak ada banyak hari, kita ada 3 hari je. Hidup kita ni kita ada 3 hari ya. Yang pertama beliau kata, amma ams faqad dhahaba bima fihi. Yang pertama dia kata, hidup di dunia ni ada hari yang pertama ni, 3 hari ni. Hari yang pertama ni apa dia? Hari kemarin. Dia kata kita ada yang pertama, hari yang pertama hidup di dunia ni, dia kata kita ada hari kemarin.
Yang mana hari kemarin ni, dalam terjemah mudah, ia sudah menjadi suatu kenangan. Sudah berlalu dengan apa yang ada di dalamnya. Kita tak boleh nak buat apa dah. Kita tak boleh nak ubah. Kita tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa dah. Kemarin kita tak boleh buat apa dah. Dia hanya menjadi memori. Dia hanya menjadi kenangan kepada kita. Kita dah tak mampu nak buat apa-apa dah dengan hari kemarin. Kesilapan yang kita buat kemarin, kita tak boleh nak perbaik dah. Ketelanjuran yang kita buat pada hari kemarin, kita dah tak boleh nak ubah dah. Sebab apa? Dia dah menjadi kenangan. Dia sudah tidak berada di dalam genggaman kita. Ni hari yang pertama. Tuan-tuan, kita dulu ni macam-macam Pak Long. Hari ni kita terima akibat dulu. Hari ni kita tak sihat. Sebab apa? Sebab dulu tak jaga kesihatan. Tak jaga kesihatan. Hari ni terima akibat Pak Long. Banyak duduk di hospital pada duduk di rumah hidup ni. Keluar zat 3 hari masuk. Keluar zat 3 hari masuk. Keluar zat 3 hari masuk. Macam-macam penyakit duk ada. Tanya dia, Pak Long, masuk pula. Dia kata masuk pula Ustaz. Tu yang tak pergi kuliah malam tu. Jadi kau mana dah Pak Long? Dia kata Allah Ustaz, hari tu masuk kencing manis. Ni kencing buih pula. Dia kata 3 titik buih sampai semangkuk jamban. Dia kata kencing. Duk teran tu 3 titik yang keluar buih semangkuk jamban. Kencing manis Pak Long teruk. Pak Long teruk Ustaz. Teruk. Kira doktor ambil tu, ambil darah ni, ambil darah pibuh dalam mesin tu nak tengok darah kita ni gula berapa. Mesin tu memang meletup Ustaz. Tak boleh nak baca gula dia berapa. Teruk balong nak teruk Ustaz. Dulu ni kencing, lepas kencing semut merung. Lah ni semut dengar kita nak pergi kencing, dia ikut ke belakang Ustaz. Dia tahu kata mana. Dulu Pak Long macam mana? Allah dulu Ustaz teh tarik tak berhenti Ustaz. Sampai di kedai mula-mula teh tarik. Lepas teh tarik dia kata minum makan teh tarik air pula dah. Tengah tu. Habis teh tarik air pi order pula teh air cincau. Oh hebat. Hebat. Hari ni terima akibat Ustaz. Tu jari tinggal berapa balon? Jari pun tinggal 2 lagu cabang tabir ya Ustaz. Daripada 5 jari kaki tinggal 2 lagu cabang tabir. 3 lagi kena kerak. Tu yang Pak Long tak pergi mana cuti-cuti ni betul Ustaz. Nak pergi mengurut kaki kat Danuk boleh pun tak mau ambil dah. Dia tak tahu nak ceh lagu mana. Nak ceh harga penuh jari tak penuh. Nak ceh tak penuh dia kata tahu tonyong lah. Jadi perempuan Siam tu kata apalah balik mengorok kau pulung lah. Kau padang nyok tu sudah lah. Dia kata tak duduk main dah. Abang dia duduk main dah. Nak cah tu tak tahu lagu mana. Ni yang pertama. Pak Long tak boleh buat apa dah. Sebab tu saya nak abang kat Pak Long. Hidup ni Pak Long tak payah duduk kira hak dulu lah. Pak Long tak payah kira hak dulu yang pertama. Pak Long tak payah duduk buat kemas dengan benda hak dulu. Saya dulu Ustaz dulu apa Pak Long? Dulu orang heran lah ke Pak Long ada jawatan. Lah jawatan apa pun tak ada. Orang tak nak heran ke Pak Long lah. Ada kadang-kadang dia duk bangga dengan dulu. Dia nak bangga tu dia buat gelak. Dia buat gitu. Kita kata awak Pak Long, saya ni malas nak cerita ke Ustaz. Awak. Dulu saya ni Ustaz. Saya ni dulu kerja. Pangkat saya besar Ustaz. Pangkat saya besar. Bau saya ni Ustaz sengit. Dia bawa pangkat. Pak Long kerja apa dulu Pak Long? Saya kerja polis Ustaz. Pak Long pencen. Pencen paku penuh kat atas pelabau. Habis Pak Long. Tu cerita dulu lah Pak Long pencen berapa? Tahun 2019 Ustaz. Lah 2019. Lah siapa nak heran dah. Jawatan tak ada. Waktu kita ni megah. Waktu jawatan ada. Sama-sama beralih. Ya hari keluar tu. Kona balik. Orang tak heran dah.
Hari lah kita pergi ni, nak keluar daripada pejabat. Mereka nak belarak, bawa kita keluar daripada pejabat. Keluar sampai pintu pagar tu Pak Long. Kena masih balik masuk dalam pejabat. Pak Long marah, staf Pak Long. Tak ada siapa nak heran. Mereka tanya balik, lu siapa? Tak payah duk bangga dengan dulu. Tak payah Pak Long bangga buat apa? Benda dulu bukan boleh buat apa dah. Saya dulu ustaz, pak saya dulu Allah, pak hang lah duk mana? Duk dalam kubur, jangan duk heran lah. Sebab tu dia kata, hak dulu tak boleh buat apa dah. Jangan duk heran. Hari yang kedua kata Ibnu Abi Dunya, amma ghad, hari esok, fala'allaka la tudrikuh. Yang mana esok ni, saya terjemah bagi mudah faham. Boleh kita nak berangan, boleh kita nak cita-cita, tetapi belum tentu kita memilikinya. Esok Pak Long, esok. Jangan cerita lusa, jangan cerita minggu depan, jangan cerita tahun depan. Esok Pak Long berangan, belum tentu Pak Long dapat apa yang Pak Long berangan. Jangan kata esok, sehari habis kuliah. Kuliah kita tak lama, okey 9 berhenti. Sejam nunggu tu berhenti. Duk mengajak apa lama-lama, bulan depan mau panjang umur main pula. Mau saya mengajak malam ni bab ke-12 pun Pak Long kena alim lagi. Sebab apa? Sebab duk alim dah. Betul tak? Nak alim tak mana lagi, duk alim dah. Bukti dia alim, main mengaji kitab tak ada. Tu alim Pak Long. Nak mengajak bab ke-12 pun Pak Long duk alim dah. Sekian dimaklumkan. Ni kadang-kadang ada ustaz dia mengajak sampai hak jemaah dengar tu jenuh merah kentut. Hei, tak habis lagi ke perut bagi sedah. Kawan dah tak apa nak clear dah kaki. Ngajak apa lama-lama Pak Long nak? Ngajak apa? Hak mai ni pun Pak Long cuba tengok. Pak Long cuba beralih tengok jemaah hak mai. Berapa orang hak vitamin elok? Hak lain semua vitamin habis lah. Moham mengajak lama menyengit babak ni. Pak Long dia tak? Kecik mi pun tak apa nak putus elok dah. Pasal apa? Mata tak apa nak tajam. Dia makan, dia kecik mi pun tak apa nak putus elok. Gigi pun tak apa nak penuh dah. Hang duk mengajak lama-lama siapa suruh? Pak Long habis pukul 9 ni, Pak Long berangan. Satgi habis kuliah, dia duduk cerita dengan bini dia. Habis kuliah satgi, habis mayang Asya, kita pergi makan no, kita pergi kat Pekan Kuala Nerang, kena nasi Arab nyengkoi. Bini dia kata, tu abang, kena nasi Arab kambing apa nak kata abang no. Oh, mercik dia kata. Dia tanya bini dia pula, siapa belanja? Bini dia kata, abang belanja, Jahanam. Duk angan ni. Habis mengaji apa semua, kita pun Mayang Asya. Mayang Asya pun tak lama, Pak Long 4 rakaat ni. Mayang Asya pun tak lama, jangan duk risau. Dia kata mayang pula lama. Dah 4 rakaat. Sekali rakaat pertama kita baca inna a'tayna. Rakaat kedua kita baca qul huwallah. Kita tahu rakaat. Dia kata tak boleh gabung terus, tak baca terus kita sekali rakaat. Nak pergi lagi cepat. Habis mayang apa Pak Long duk keluar. Duk jalan dengan Mak Long. Pak Long kata hajum nak pergi makan nasi Arab. Mak Long kata tak rekod bang, tak tahu dia tak siap masa ustaz duk ngajak perut asal lagu mana tak apa nak sedap. Hak Pak Long berangan nak pergi makan nasi Arab tu. Sejam yang lalu Pak Long berangan, lah lagi nak pergi, tak jadi. Tu nak habaq kata masa depan kita boleh berangan tetapi belum boleh kita belum tentu akan capai apa yang kita angan-angankan. Boleh faham belum? Ni yang kedua, hari yang kedua. Hang boleh berangan. Tapi hang belum tentu dapat terjemahkan, tunaikan apa yang hang angan-angan. Sebab dia belum tentu jadi hak kita. Sebab tu jangan duk rancang banyak sangat balong. Aku ni kalau lepas pencen ni aku ingat aku nak pergi masjid. Lah tak dan nak pergi masjid lah, kalut. Yalah hampir kiak tengok pagi aku pergi tani, petang aku tani. Tak dan dia kata nak pergi surau, nak pergi masjid. Tak dan, kalut. Kalut. Ya, kalut.
Lepas tu bila anak main masjid, duk rasa-rasa tengok insya-Allah lah ustaz kalau tak ada apa ustaz lepas saya pencen, saya akan duduk di masjid lah. Berapa lama lagi nak pencen? Tak lama dah ustaz, ada lebih kurang 16 tahun ni lagi. Baru nak main masjid. Baru nak main masjid. Tak apalah ustaz, masa tu ustaz main mengajar, saya pergi mengaji lah. Hang boleh tentu hang nak hidup lagi 18 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Hang akan hidup lagi ataupun tidak. Hang boleh angan-angan. Jangan dia kata, benda tu hang belum tentu dapat tunaikan. Hang belum tentu dapat terjemahkan. Hang belum tentu dapat capai dalam kehidupan hang benda yang hang angan-angan untuk capai pada hari esok. Hari yang ketiga, wal yaum, hari yang kita duduk lah ni. Wal yaumu laka fa'mal fihi. Kata Ibnu Abi Dunya, hari yang ketiga dalam hidup hang di dunia, hang ada hari apa? Hari sekarang. Buatlah amalan apa yang kita nak buat Pak Long pada hari ini. Inilah yang betul-betul hak kita. Hak kita tu adalah ni. Hak Pak Long mai malam ni, mudah-mudahan pahala lah untuk Pak Long. Mai Pak Long. Sebab tu saya kadang-kadang tak erti nak fikir orang hantar mau main masjid. Mau hang duduk di rumah pun, hang tu buat mendatang apa di rumah? Saya nak tanya Pak Long malam ni kalau tak main masjid, Pak Long duduk di rumah, Pak Long buat apa? Cuba abang mai kat saya tu. Buat apa Pak Long? Dah fikir rokok jauh tu. Lepas sebaluk, lepas sebaluk, kelas TikTok. Lepas sebaluk kelas TikTok. Lepas sebaluk kelas TikTok. Hak tu yang Pak Long buat. Cuba fikir, kalau kita tak main malam ni, kita buat apa? Tak buat apa. Kita takkan buat satu benda yang membolehkan kita memperolehi pahala. Kita takkan buat. Lainlah kalau tak main Pak Long buat apa malam ni, ustaz minta maaf lah, saya tak pergi bulan lepas ustaz nak. Dia jumpa kita bulan depan. Awak Pak Long, Allah ustaz, bulan lepas saya duduk di rumah Allah tak dan, bukan tak mau pergi tak dan. Pak Long buat apa? Bayang maghrib banyak rakaat sikit. Duk ingat kalau pergi masjid dekat 3 rakaat ni ustaz, duk mayang dengan depa. Tu duduk di rumah saya mayang banyak ustaz. Rakaat pertama pun Allahu setengah Quran. Saya baca. Rakaat kedua setengah Quran, alhamdulillah tak. 2 rakaat campur 3 khatam. Ish, sakan Pak Long. Itulah bukan nak habaq lah kau ustaz kata nak cerita juah pula. Pak Long mayang mungkin berapa Pak Long? Mula mayang pukul 7.30 Ustaz, maghrib. Tu Pak Long habis panggil salam lepas tahiyat pukul berapa? 3 suku. Tu yang tak dan pi tu Ustaz. Bukan tak mau pi saja-saja. Maghrib panjang itu. Nak buat lagu mana Pak Long? Dia alim terlebih. Dia mayang maghrib pukul 3 pagi tu. Ni dak. Kalau Pak Long tak main malam ni nak buat apa? Main dengan cucu. Allah, cucu pemeluh dah tengok tuan kedekut. Cucu umur sebulan setengah tu pun kata menatang ni main dia beli apa haram dak. Kok nak beli coklat, nak beli es krim badak, dia duk kerja main. Main pula haram tak syuk pun. Bukan dia kata main sangat tuan. Hak dia tahu wak keluar gigi wak masuk, wak keluar wak masuk gigi pada tu. Dia dukung cucu main depan tu. Cucu kata boh tu main meluat tengoklah. Mainlah mengaji Pak Long. Buat amalan sebanyak-banyaknya dalam hari yang kita berada sekarang. Kerana apa? Kerana inilah hak kita yang kita ada. Dalam 3 hari itu Pak Long, yang menjadi milik kita adalah hari yang kita berada sekarang. Ini pesanan Ibnu Abi Dunya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sambung kitab kita. Muka surat 50. Kita sambung kitab kita muka surat 50. Muka surat 50 hak bawah sekali itu. Lihatlah sekalian saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lihatlah hai sekalian saudaraku. Betul tak tu? Nah betul tak? Saya jarang tak betul lah.
Sebab saya tanda. Tak nak kena muhung lah. Lihatlah hai sekalian saudaraku. Ni kita duk bicara lagi bawah tajuk orang yang suka. Siksaan kepada orang yang suka memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan orang yang membunuh. Dia kata pada dia, lihatlah sekalian hai saudaraku. Hingga disamakan binatang yang tiada mempunyai akal. Serta tiada mengetahui halal dan haram. Diseksa oleh Allah Ta'ala. Sebab ia menanduk setengah dengan setengahnya. Apa dia nak bak belum? Apa belum? Mau saya tak ulang tobat. Tak faham belum? Ada kitab pun tak berapa nak nampak, tambah tak ada apa. Lagi kelam. Baik. Saya ulang pergi. Haram Ustaz ni poli tiap bulan dak. Nak cerita realiti. Baik, tak apa lah. Kitab tak ada, tak apa, janji faham. Bulan lepas kita baca dah di atas tu. Lagu mana diceritakan di akhirat kelak. Kambing hak dogoi dia mai jumpa Allah Ta'ala. Di akhirat kelak. Tahu kambing hak dogoi? Dogoi. Sini panggil dogoi tak? Tak ada tanduk. Kambing hak dogoi dia mai jumpa Allah Ta'ala. Dia kata apa dia? Ya Allah. Hari ini kan hari keadilan kepada semua. Pembalasan kepada semua. Allah Ta'ala kata ya. Aku ingin meminta keadilan daripadamu ya Allah. Sebab waktu aku hidup dulu, aku duk kena tanduk dengan dia ni. Dia tanduk elok. Duk aja tanduk aku ni tak berhenti sah. Lalu Allah Ta'ala panggil kami hak ada tanduk tu. Allah Ta'ala bagi keadilan kepada kami hak dogoi tu. Buat balik apa yang dia buat kat hang. Apa yang dia buat naya kat hang dulu. Apa yang dia buat zalim kat hang dulu. Hang buat balik kat dia. Tuan-tuan bayangkan ni. Tok Syekh kita kata. Cuba hampa bayangkan. Dia kata kat kita. Dia kata apa Pak Long? Cuba hampa bayangkan. Kalau natang hak tak ada akal. Natang hak tak tertakluk dengan halal dan haram tu pun. Allah Ta'ala memberikan keadilan di atas penganiayaan yang dilakukan kepada dia. Bagaimana orang manusia? Waktu dalam hidup ni jangan duk buat naya ke orang Pak Long. Tobat tak senang kan. Ni saya ulang banyak kali dah. No Pak Long no. Jangan duk buat naya dekat orang. Tobat takkan senang kita ni. Ni saya nak abang kat orang Padang Nyok. Sebab dalam saya duk pergi mengajak banyak-banyak tempat. Hak paling tertib dengan Padang Nyok. Nampak tertib, nampak beradab. Tengok muka-muka dengan Padang Nyok. Baik belakang. Hang kata pi mendatang apa pun bulan depan mai pula. Tertib orang Padang Nyok. Lah tuan-tuan ni, mau tak masuk syurga saja lagi lah Pak Long no. Pak Long jaga mayang mengelak elok puasa jangan duk tuang. Rokok bagi korang sikit. Insya-Allah lah Pak Long syurga lah Pak Long. Tengok muka pun tertib. Ni dia nak pesan kat orang Padang Nyok. Pi habang Pak Long ni tak buat naya lah, tengok muka pun tahu. Hak ni muka jenis tak buat naya kat orang. Duk kena naya dengan orang. Kita ni Pak Long, benda paling bahaya dalam hidup kita ni apa dia? Saya nak tanya Pak Long. Selalunya benda yang akan kita terkena dengan orang ni sebab apa Pak Long? Bukan pasal kita bodoh dah. Pak Long cuba tanya diri Pak Long. Pak Long bisa terkena tak dengan orang? Bisa tak Pak Long terkena dengan orang? Bisa ke tak? Bisa. Punca Pak Long terkena dengan orang ni sebab apa Pak Long? Sebab Pak Long duk sangka baik dekat dia. Saya bukan nak abang untuk sangka buruk. Tak. Ni saya nak abang. Kita tak pernah bersangka orang akan buat naya dekat kita. Sebab kita tak pernah buat naya dekat orang. Betul ke tak? Betul tak Pak Long? Hak tu yang duk terkena selalu. Dia mai jumpa kita. Sepupu ke, 2 pupu ke, 3 pupu ke. Maman, awak. Mai nak botang ke Maman teruk saya ni teruk. Awak pula dah hang jadi ikut mana?
Allah mana Allah Ta'ala bagi uji kalian lepas satu. Ni awak pula dah. Ni saya pula paman orang perempuan duk sakit tu nak pergi ambil ubat duit pun tak ada. La ish. Perempuan hang jadi ikut mana? Tak payah duk tanya banyak paman saya nak main berhutang paman bukan saya nak dengar pandangan paman. Hang nak guna banyak mana? Tak ada banyak paman lebih kurang tengah 2,000 sudah lah. Tak apa esok ambil. Dia kata esok tak dan mati lu bini saya paman. Kalau lah dah nak ambil tengah 2,000. Sebab apa yang kita bagi balong? Yang pertama bukan sebab kita ada. Kita pun ada sikit-sikit lagu tu ya. Tapi dia tu lebih memerlukan sebab bini dia sakit. Kita duk fikir kalau kita duk tempat dia lagu mana? Ha ni kita. Islah balik duk bersemang dengan bini dia. Ni abang nak bagi duit dekat Eid. Hak pupu tu mak Eid. Aku pun nak bagi duit kat Eid. Awak mah. Bini dia tu. Bini mana? Lah pupu aku tu. Bini dia liha kangkung. Awak jadi kok mana liha kangkung tu abang? Tak tahu dia kata lu nak sakit pula dah. Abang, depa tu alasan dia abang bini kita. Bini kita walaupun dia rambut pendek tapi akal dia panjang. Bini bab lu. Buat apa lagu bini orang rambut panjang akal pendek? Bebek lagu bini Pak Long rambut pendek akal panjang. Bodoh-bodoh dia pun dia tahu orang ni duk kenal kita Pak Long. Oi Pak Long, dia kata abang, saya bukan nak halang abang, abang kata saya ni jahat. Banyak kali dah abang duk terkenal dengan Eid tu. Dia kata tak apa ni dia ni. Kita. Ni geng hadut main masjid mengaji hati lembut. Tak apa aku. Ni dia duk tengah susah. Abang. Dia tu kencing tak berhenti sat. Jadi kok mana Pak Long? Tak bagi takut betul. Nak bagi bini duk nasihat macam-macam. Tak apa aku. Ikut suka abang. Bagi tengah 2,000 Pak Long. Bagi haram. Leha kangkung tu tak ada sakit apa pun. Elok duk meninggal kangkung. Sebab apa orang panggil dia leha kangkung? Sebab masa halus-halus itu dia lebih kurang pokok kangkung. Mana parit tak ada. Duk ada semua. Dia pun lebih kurang aku tu. Duk parit ni. Apa sikit makan kangkung. Lah kali leha kangkung. Terkena. Mai kita nak guna duit kita jumpa Eid. Aku ni nak jumpa hang ni ada hajat lagi. Hajat apa man? Buat cengeng. Ambil duit kita, buat cengeng. Datang. Ada apa man? Ni hak tengah 2,000 hang ambil hari tu ni boleh tak aku nak ambil balik dalam minggu depan aku nak pergi kenuri tu di belah muar tu. Itulah kat dah hang tu. Anak menakan dia duduk di muar ni penuh, dia berkahwin. Aku pun hari tu ni duduk simpan duit tu duduk cadang tu nak pergi muar tu lah, nak pergi makan kenduri. Ni minggu depan aku nak pergi. Kau nak ambil kat hang boleh tak tengah 2,000? Bang Man ni mampu lepas aku tu. Dan lah Zat, saya duit pun tak ada. Tu dia perangai. Saya nak tanya Pak Long, hak jenis bangsa ni, keturunan ni Padang Nyok ada? Ada. Rumah dia ujung belah tu. Bila baru nak mula mengata masuk dah. Masa sangat-sangat menjelaskan kepada kita. Boleh lagi kan ni? Boleh nak sampai ke apa? 9 lah. Tu saya kata orang Padang Nyok ni tertib. Dia tak pernah halang ustaz nak mengajar. Mau tak larat dia roeh pergi lagu tu ya. Dia kata mengajar ustaz no. Saya berdiam diri dulu, dia roeh tu tak mutu belah balik lagu tu ya. Yang ustaz duk tanya heran dia ni kencing apa tak masuk-masuk lagi. Lain kali dia kencing ustaz. Dia kata dia kata mampu ada buat lagu tu. Dan lah saya pun bukan ada duit. Cukup tak guna. Masa dia nak minta duit kat kita tu, Allah Pak Long lembut gigi pada bibir, bukan lidah, bibir. Gigi dia lebih lembut daripada bibir. Mai time nak bayar, dia buat
buat cengeng dengan kita. Sebab apa yang kita duk terkenal dengan orang ni, Pak Long? Jawapannya, sebab kita duk ingat orang ni lagu kita. Dia kata, Allah, aku ni terkenal lagi. Kita duk ingat orang ni dia takkan buat kat kita, sebab kita pun tak nak duk buat zalim dekat mereka. Tak, Pak Long. Yang kata orang. Sebab tu kata Imam Ghazali ni betul dah. Akhir zaman nak cari orang baik ni sangat payah, Pak Long. Ni bukan nak kata ke orang, sama dengan kita. Sebab tu kita kena jadi orang baik. Akhir zaman nak cari orang baik payah, nak cari orang ikhlas payah, nak cari orang yang takut dekat Allah payah. Payah belaka akhir zaman ni. Pak Long nak cari orang baik akhir zaman ni, Pak Long hak buat kerja tak ada kesempatan buat, payah Pak Long, payah. Payah Pak Long, payah. Nak cari orang lagu tu. Orang lah ni Pak Long, semua ada kepentingan. Mau tak ada kepentingan, dia takkan layan orang. Percaya Pak Long. Saya bukan nak mengajak Pak Long, saya tahu Pak Long tua pada saya. Cuma saya nak abang saya tahu ya. Minta maaf, bukan saya nak mengajak Pak Long. Korang ajaklah saya nak main mengajak orang tua. Patut saya kena diajak oleh orang tua. Cuma saya nak abang kat Pak Long, hak saya tahu. Akhir zaman ni Pak Long jangan duk gantung sangat dengan orang. Pak Long jangan duk harap sangat dengan orang. Pak Long jangan duk percaya sangat dengan orang. Pak Long kena percaya kat siapa? Diri Pak Long. Pak Long kena bergantung harap ni dengan siapa? Allah Ta'ala. Lain pada tu janganlah Pak Long. Jangan. Saya nak abang. Setuju tak? Ni akhir zaman Pak Long. Masa dia nak mampuih, kita tolong. Mai kita nak mampuih, tak apa, tak apa. Jangan percaya Pak Long. Jangan percaya. Saya ni nak habaq terus terang, tapi kamera banyak malam ni, tak boleh habaq terus terang. Kata habaq terus, kalau tak ada kamera, saya nak habaq dah, jangan duk percaya kat siapa. Tapi dah kamera banyak, tarik balik. Pak Long fikir ambil lah Pak Long bukan bodoh, Pak Long mu'alim. Dia Pak Long pun pandai, cerdik pandai. Jangan ada percaya ke orang Pak Long. Tambah lama-lama sekali muncul tu, lagi tak boleh percaya. Faham kot? Faham? Lama-lama sekali muncul. Pak Long banyak tu pun tak faham. Dah, tak ada ngaji Pak Long. Kiah banyak tu pun Pak Long tak faham, boleh balik lah kot kita ni. Hak lama-lama sekali muncul lagi tak boleh percaya. Sekian dimaklumkan. Betapa lagi kita manusia yang diberi Allah Ta'ala akal dan ikhtiar, maka lebih lagi disiksa apabila kita menganiaya sesama kita manusia dengan membunuh dan memukulnya dan mengambil hartanya dengan tiada sebenarnya. Apatah lagi kita duk buat naya dekat orang. Saya nak pesan satu lah, tobat tak senang orang hak buat naya dekat orang ni. Tobat tak senang Sejarah mengatakan dan membuktikan Pak Long, mana ada orang hak duk buat naya dekat orang hak tenang. Dia buat naya dekat orang, dia pun tak tenang. Saya nak cakap pun takut kena ban. Tak apa cakap bi. Tu Pak Long hak duk buat naya dekat negara tu, G tu. Pak Long nak? Tu Port Israel tu. Dia faham? Port Israel. Buat naya dekat rakyat G. Boleh faham Pak Long? Ni baru ni puak-puak ni pipi duk mesyuarat pula buat perjumpaan terkempang. Okey, negara depa kena serang, depa buat perjumpaan terkempang. Saya duk tengok-tengok kata puak-puak Arab ni tentang pemimpin-pemimpin Islam dunia ni, bukan ada kerja apa satu. Sidang, kami mengutuk. Bersidang, kami mengutuk. Apa kutuk orang Iran apa? Kutuk sampai tak berhenti sah. Cuba tengok pemimpin-pemimpin Islam ni tuan-tuan. Sampai rakyat ji nak minta ke darah pun tak ada apa. Nak makan pun tak ada apa. Mana dia pemimpin-pemimpin Islam yang ada di keliling tu tuan-tuan? Tak ada.
Yang takut sangat ngepuak tu apa pun kita tak tahu. Sampai ubat-ubatan tak ada, nak masuk hantar tak boleh. Sekat. Jadi pilah ramai-ramai duk belayak pi ni tuan-tuan. Saya tengok Allah. Sampai rakyat dunia, penduduk dunia nak bagi isyarat kepada pemimpin Islam dunia. Ni kami ni hak tak ada kuasa belayak nak pergi hantar makanan dekat mereka. Sebab kebuluran yang amat sangat. Hak ada pergi bantu tu tuan-tuan. Bukan hak ada kuasa. Tak ada. Hak ada kuasa. Kita buat sidang tergempar. Kami mengutuk atas meja tu. Minta maaf lah saya nak kata. Meluah tak sangka dah. Negara mereka kena baru kalut. Masa negara mereka tak kena, tak kalut. Duk tengok, duk pakai saban, duk tutup kepala. Cerot dengan saban tu lagi hilang. Minta maaf, saya cukup benci tengok buat tu tuan-tuan. Minta maaf. Lagi negara mereka tak kena serang, tak ada apa. Sampai kebulok budak-budak. Sampai, tuan-tuan, mana peri kemanusiaan? Pak Long setuju dah, kalau negara mereka tak kena baru ni, dua kali tak tu. Hak lah baru ni, baru nak buat sidang. Tengok. Sekok duk cakap tengok. Apa buat Arab? Apa? Mai. Hak saban putih, mai hak saban merah. Kita mengecam tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Takkan tu. Habib sidang terkedarah balik. Hak pi hantar ni tuan-tuan. Hak rakyat tak ada apa ni. Saya tengok-tengok, ya Allah. Tu mereka kata, ustaz macam mana ustaz duk tengok tu. Duk belayak dengan tongkang, ada belayak dengan kapal mewah. Duk pergi hantar makanan, duk belayak. Tuan-tuan, bila teruk ni, hak duk bantu ni, hak lagu kita tak ada apa ni, hak duk bantu. Hak lepa. Mana kemanusiaan kita, tuan-tuan? Tapi itu perempuan Allah, bukan ada apa. Hak Malaysia ni pi apa ustaz apa tu mak kecil Allah. Hak pi pun tak mak kecil tu. Nak habaq dekat pemimpin tu, hak halus lagu ni pun nak bantu. Hak ampak tak ada sembang lah. Tolong kenal ustaz mak kecil, cuba tengok. Dah tinggi tu. Assalamualaikum warahmatullah. Mak kecil dia nak buat apa tuan-tuan? Mopok tu cepung tak boleh buat apa dah. Tapi kecil tu jiwa besar. Tak malu lah. Tak malu lah tuan-tuan. Lihat pemimpin-pemimpin Islam dunia ni. Hang malu lah dengan mak kecil tu. Yang hampa tu tak ada kerja apa satu. Lagi negara hampa tak kena. Lagi negara hampa tak kena. Kita orang Islam ni, saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Tak tahu. Dengan puak tu, bukannya tara mana kalau kita bergabung. Ini saya mula nenek hangat ni. Lepas itu saya ceramah bab-bab ni, saya terajang meja kuliah tu kelas. Saya pun belum. Bukan kosong tengok batu cincin lah kan. Kalau kosong tak pakai batu cincin tu ni belum. Dia saya meluat dah saya abang tu. Saya meluat dah. Bersidang sampai tak berhenti Zat. Tindakan haram tak ada. Setuju tak? Duk kecam tak meja tu. Kita OIC mengecam tu.
Kita berhenti mau lagu tu belum. Dia kita pun boleh pakai baju bah bubuh saban tutup lagu tu sikit dah hamlah buat keluar kenyataan kecam. Mana dia kemanusiaan kita? Jagalah abang ni, pemimpin-pemimpin Arab ni. Hampa ni duduk tengok saja, hampa jawablah dengan Allah Taala kelak cik oi, hampa jawablah dengan Allah Taala kelak. Kesaliman yang hampa buat, penindasan yang hampa bisukan mulut hampa butakan mata hampa pekakkan telinga hampa jawab depan Allah Taala kelak, hampa jawab. Hampa jawab. Kita nak buat apa Pak Long? Nak buat apa? Belayak, boom, lepas bom. Ni macam kita nak pi pun dia fikir bukan dekat 3 kali Pak Long ni. 99 kali fikir. Mula duk berdebat lah, nak aku pun kata aku nak pi juga, aku pun nak pi juga. Nak hantar bini kata abang, anak pun kecil lagi abang. Tak apalah kalau abang mati pun syahid. Bukan abang nak biar saya jadi janda. Tak apa abang fikir balik jahanam dulu tu belum. Ni je Pak Long ni kalau kita nak ajak pi belayak mau belum. Tak lulus Pak Long kencing manis, darah tinggi, dialisis tak boleh pi. Tak boleh pi. Saya tengok Allah yang pipi tu pun Pak Long bukannya terang mana tapi semangat. Pak Long fikir api ni perempuan-perempuan Pak Long. Tapi semangat lepas nak bantu, tak boleh nak tengok dah. Penindasan yang berlaku tak boleh nak tengok dah. Kita boleh buat apa? Saya nak tanya kita duduk belah Padang Nyok ni boleh buat apa Pak Long? Berapa ramai, berapa buah masjid hak buat solat hajat, minta perjalanan mereka ni Allah Ta'ala permudah. Hak tu pun kita tak boleh buat. Kita nak pergi tak boleh, tak berani. Ni macam saya ni sembang yang dekat penakut Nabi. Pak Long gelak apa? Pak Long bersama. Mau Pak Long berani, Pak Long bidah. Amboi, mau kena kat saya gelak kik. Jadi kita ni lah Pak Long penakut. Nak pergi tak berani. Tak bolehkah kita buat solat hajat, duduk. Mai tuan-tuan kita pekat-pekat buat solat hajat. Minta rakan-rakan kita yang dalam pelayaran Allah Ta'ala pelihara. Dipermudahkan urusan mereka. Diangkat segala kemudaratan pada mereka. Diberikan kejayaan kepada misi mereka. Dan mereka akan pulang dengan selamat. Tak boleh ke? Yang tu pun kita tak boleh buat. Tak mana kita punya kesatuan Islam ni tuan-tuan. Kita kalah TikTok, kita kesian. Kita kalah TikTok, kita kesian. Kita kalah TikTok, kita kesian. Tapi apa pun kita tak buat. Ni pemimpin-pemimpin yang duduk keliling mereka tu. Tak maaf lah, saya tengok muka pun saya benci tuan-tuan. Bila main negara hampa kena baru hampa nak kelang kabut. Hak itu yang duk backup buat tu siapa? Lepak. Betul tak? Sembang kaya, negara kaya. Hak jiran kebuluk tak makan. Sebab tu orang tanya saya hari tu, Jenal, mampu habis. Biar dia serang mampu habis. Nak buat lagu mana? Dah sikit-sikit kena ban. Balik tadi ni. Dia lapar ni. Saya kali marah lapar. Jom Pak Long kita pergi belayak. Kita mula daripada yang burung belum kita pergi kot siang. Tapi tak boleh percaya Pak Long. Sampai tangannya hilang. Pergi 4 biji kapal. Tang haknya hilang biji. Tang kerabi hilang biji.
Tang Phuket hilang biji lah kali sampai sana saya seorang. Tak boleh percaya Pak Long, tak boleh percaya duk tang ni dah Pak Long. Depa cek semua Pak Long kenciman ni. Depa cek semua takut api tu pula lagi. Lah kali haram tak pergi selamat sana, orang duk kena selamat dah duk dalam kapal tu pula. Dan tiada boleh seorang manusia itu masuk ke dalam syurga apabila ada padanya harta yang dianiayai dan lainnya hingga diberikan kebajikannya itu kepada orang yang dianiayainya. Pak Long, jangan sembang nak masuk syurga Pak Long. Syurga apa? Kalau hang dalam hidup hang duk buat naya dekat orang, tak boleh. Hang takkan lepas masuk dalam syurga. Cek balik Pak Long, aduk sakit lah ni, tak perantisat ni, cek balik tang mana tak betul. Cek balik ada kata pusaka pak kita hak kita buat tak kena dengan adik-beradik. Saya nak abang dalam banyak pengalaman saya duk hadap ni Pak Long. Adik-beradik ni nak kenal masa mana? Masa nak bahagi kata pusaka. Masa nak bahagi kata pusaka, adik kenal adik-beradik masa tu. Hak perangai sekok-sekok boleh tengok masa tu Pak Long. Lah ni semua baik. Baik semua. Sebab apa? Tak sampai masa lagi. Tak ada apa-apa makan kata pusaka jaga. Pak Long nak jaga. Benda lagu tu Allah Ta'ala takkan biar 1 inci pun. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata pada Allah akan balas setiap perbuatan zalim yang orang buat kepada orang lain atas dunia ni, pasti Allah Ta'ala balas. Walaupun kadang-kadang masa dia tu lambat sikit. Allah janji aku akan balas. Saya biasa cerita tak kata tuan, saya biasa bawa pergi satu orang. Kata pusaka ni dia pergi jadi gila dekat engkau. Saya cerita tak Pak Long? Tak bisa cerita, saya cerita. Pak Long mau saya cerita, belum tak cerita tuan tu. Tak apalah saya cerita. Ada satu tahun dulu saya bawa seorang bekas pegawai tinggi kerajaan. Dia ikut jemaah saya pergi umrah. Dia baru pencen 3-4 bulan lah. Duduk di Kedah, pergi ke LA. Semua elok, semua okey. Semua okey. Dia belanja, saya yang nu dia belanja ni okey, tak ada masalah. Sampai di Mekah. Allah Ta'ala mula balas kat dia di Mekah. Sampai saja di Mekah, kami pergi buat umrah apa semua, habis bertawaf, habis sa'i. Saya kata jom nak balik. Dia kata tak apa ustaz, saya duduk masjid tak. Dia dengan bini dia. Saya kata okey nak, saya balik dulu. Okey balik. Saya pun balik apa duk rehat apa tengah malam, bini dia mertuk pintu bilik dia. Dia kata ustaz, my husband tak balik-balik. Saya kata tak sah, bukan duduk sekali. Saya tanya nak balik, kata ya betul ustaz, tadi masa tu kami duduk sekali. Lepas tu pergi mana? Tak tahu ustaz, dia cari, saya cari dia tak jumpa. Kita pun dah jemaah, ketua jemaah mutawif, pakai baju bah turun cari. Nak cari tang mana Pak Long Mekah ni? Saya nak tanya Pak Long, mau hilang nak cari lagu mana? Standard saya pula ustaz cakang kampung, nak cari lagu mana hilang di Mekah Pak Long? Pi kok tu tak jumpa, pi kok ni tak jumpa, pi kok nu tak jumpa, pi tang tu tak jumpa. Lah kali ni saji kena tarik nasi goreng sepinggan. Ha, ni baru jumpa kita. Nak buat lagu mana? Boleh nak cari kelewat lagu tu lah. Saya pun main duduk tang nak makan tang restoran tu. Turun nak pergi tarik kali kedua, tengok dia naik eskalator. Saya apa abang? Dia dia gitu. Dia jadi bela. Saya kata pergi mana tak sah ni? Oh saya tak ingat jalan nak balik ustaz. Lah tak ingat apa abang, kita dekat Sofwa Tower ni abang, keluar pintu ni tu. Saya apa buat naik pergi bilik dia apa bagi selesai. Esok pergi subuh. Balik subuh duk sarapan pagi apa semua. Habis sarapan saya pun pergi buat apa baju jubah. Balik dia buat jubah, duduk dalam bilik.
Bini dia maksud lah. Ustaz, hilang. Saya kata dia ni. Mula dia fikir, kok mana hang ni sampai jusa punya pangkat ni hebat. Hilang duk sini pun hilang. Cari pula. Tu saya kata nak cari tang mana? Cari mai. Dia duduk dekat mall, dekat menara Zam-Zam Tower. Dia kata saya jadi macam mana? Bela macam mana? Saya pun kata, isyillah. Saya buat balik saya bak kat bini dia. Ni, jangan bagi dia pergi seorang lah. Kalau kau nak pergi masjid, mai tinggal dia kat saya. Ni taska pusat asuhan. Saya kata bilik ni. Nak. Mau hilang saya tak cari dah. Lepas tu bini dia nak pergi, mai tinggal kat saya. Saya pula nak pergi masjid, tinggal balik kat bini dia. Kutu giliak nak buat lagu mana? Sampai satu hari tu saya nampak dia jadi macam bodoh-bodoh cerdik lah. Duk makan saya tanya bini dia, kak, awak dia ada penyakit ke? Tak ada ustaz. Saya pun heran, seumur hidup nikah ni 20 tahun lebih dah, ni baru jadi. Tak ada apa masalah ustaz. Dari dulu tak ada apa masalah. Kami dah menikah puluh tahun tak ada masalah. Ni baru jadi. Saya kata ada apa-apa yang tak kena. Saya tak tahu ustaz. Tak apa, kata lama. Di Madinah, dah kami nak pergi Madinah tu, dalam perjalanan bas nak pergi Madinah, baru bini dia cerita, ustaz, saya duk balik fikir yang ni kot ya Allah Ta'ala balas dekat dia ustaz. Awak kak jadi macam mana? Dia ni sulung, abang sulung, anak sulung. Duk bahagi reta pusaka. Adik dia laki yang nombor 6 tu meninggal. Bila meninggal, dia lah anak menakan 2 orang. Anak pada adik dia. Jadi dia tak berapa nak ngam dengan bekas adik ipar dia ni. Adalah krisis. Bahagian adik dia tu dia tak bagi dekat anak-anak menakan dia. Dia ambil kat dia. Betul ke tak belum? Hang tak puas hati dengan bekas adik ipar hang ke? Hang tak ngam dengan bekas adik ipar ke hang ke? Ni hak anak-anak dia kena bagi. Bahagian arwah pak lepak kena bagi. Dia tak bagi. Tanah bukan apa-apa Mak Dong, tanah bendang 2 kandung. Makan. Tu yang jadi macam tu. Saya kata, kak balik kena selesai tu kak weh. Tak lepas kak. Allah tak lepas. Kita nak pergi Mekah ni, kita ni Pak Long, nak pergi Mekah. Pak Long kena ingat no, orang pergi Mekah bukan kerana dia duit ada. Berlambak orang ada duit, haram tak pernah sampai ke Mekah. Betul ke tak? Awak kita ada pergi Mekah, duit banyak. Tak ada jenuh tikam. Pak Long ada pergi Mekah, Pak Long duit banyak kan dalam bank Pak Long dah berapa juta. Ada orang duit dalam bank dia 40 juta, 50 juta Pak Long, tak boleh pergi Mekah. Kita tak ada juta ni tiap-tiap tahun boleh pergi. Sebab apa? Allah jemput, Allah pilih. Pergi. Tempat ni tempat baik. Tak ada ruang untuk orang yang tak baik nak duduk di sana Pak Long. Tak ada tempat untuk orang yang kotor nak duduk di sana. Saya kata balik kak selesai benda tu. Ni dia nak masuk syurga Pak Long, takkan dapat. Sikit nak dia. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, maksudnya sesiapa yang menghabiskan waktu petangnya kerana menuntut harta yang halal, kerana memelihara isi rumahnya daripada meminta kepada manusia, maka waktu petang jugalah Allah akan menghabiskannya bagi mengampunkannya. Siapa yang duk pi buat kerja ni Pak Long nak, Pak Long duk pi sini apa dia? Bendang tak ada menoreh ya. Menoreh. Bendang ada menoreh ada. Saya bagi dah amalan untuk orang menoreh murah rezeki. Saya bagi. Saya bisa bagi.
Noreh ni Pak Long satu amalan Pak Long boleh buat lah. Kalau nak buat lah. Untuk murah rezeki. Pak Long niat betul-betul masa nak pergi menoreh tu, Pak Long niat, ya Allah murahkanlah rezeki aku, Pak Long noreh. Noreh dekat kebun Pak Long. Masa kutip sekerat, lajak kebun kawan 3 nerai. InsyaAllah Pak Long. Tu amalan murah rezeki. Pak Long nak mampu, ikutlah amalan tu Pak Long. Ikut. Nak duk balas sekerat kawan tu kena fikir nak masuk syurga. Sekerat tu ya, duk lekat tapak kaki tak boleh nak masuk ke dalam syurga, kita sekerat tu ya Pak Long. Ingat balik no. Hak duk balas sekerat kawan. Hak duk balas petai kawan. Saya baru ni ada Pak Long tu, dia duk clean dengan pok tip-pik. Duk balas petai dia. Kata pok tip-pik ni hebat tu. Naik pokok petai, tali sorak pun tak buka pinggang. Hebat oh balong. Hak yang gen duk jual petai ni, tali sampai tak nampak badan dia pun. Nak naik pokok petai. Tambat tangkuk belah paha, tambat tang pinggang, tambat tang tu. Tali sampai tak nampak badan. Pok tepik dia naik ambil petai. Haram sorak, tali pun tak ada. Dia ragah lagu kau. Saya tengok dia nak naik ni. Dia buat tu. Dia buat tu. Tak tahu dia hidup ni tahu apa. Dia pegang batang pokok petai tu. Batang pokok petai tu haram bismillah pun tak ada. Cuc naik atas. Kok atas tu Pak Long dia berjalan. Dia kerak dia lempak, dia kerak dia lempak, dia kerak dia lempak, dia kerak dia lempak. Tak ada lama lah. Cuc turun. Hui cekak kata pokok tepik ni cekak belum. Tengok pula Akmal pula. Tanya dia lama mana dah duk kutip buah petai. Belah-belah tahun dah Ustaz. Allah Pak Long. A'udzubillah. Sampai tak berhenti Ustaz. Haram tak naik-naik lagi. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Nak boleh naik pun. Hak pok tepik ni Allah. Balas buah petai. Hak tu tepik balas buah petai. Hak ni tak tepik duk balas kerak orang. Pak Long kena fikir no. Hak duk balas yang mana ada kena minta halal. Pergi dekat kawan tu minta halal, aku nak minta halal lah. Dulu duk balas, hang punya ni aku nak minta halal. Minta Pak Long. Mau tak dapat, mampu Pak Long. Siapa yang keluar daripada rumah dia, habiskan masa menuntut harta yang halal. Sebab apa? Nak bela ahli keluarga dia. Bela daripada apa dia? Tanggungjawab dia untuk jaga ahli keluarga dia. Tanggungjawab nak bela ahli keluarga. Allah akan ampunkan dia sebelum habis masa petang tu juga. Mudah-mudahan sebab tu kita kata kerja yang kita duk buat ni kena niat sebagai ibadat. Pak Long saya main mengajak ni, Pak Long kena niat ini ibadat saya. Pak Long hak main mengaji kena niat ini ibadat Pak Long. Hidup kita ni dengan ibadat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sebaik-baik kamu ni lah. Sebaik-baik kamu itu orang yang baik bagi isi rumahnya. Nabi kata sebaik-baik orang di kalangan kita, orang yang baik dengan isi rumah dia, dengan bini dia, dengan anak-anak dia. Jangan duk kedekut dengan bini, Pak Long. Bini minta kalau mampu tunai. Maklum pun jangan duk minta kerak kan. Lepas minta, dia baca hadis ni, sebaik-baik orang itu orang yang baik dengan isi rumah. Laki dia balas, baik pada otak hang. Lepas tinggal selok dalam lagu ni tak baik lagi. Pak Long jangan duk kedekut. Ada orang kedekut dengan bini? Ada. Tapi dia tak main malam ni. Dia duk baca kitab ni di rumah, dia kata mau aku pi, aku kena paku malam ni. Tu dia tak main malam ni. Ada Pak Long hak jenis kedekut. Kedekut Pak Long tak percaya. Pak Long cerai cari dari orang yang pemurah dengan bini. Berkat Pak Long oi. Ni bini minta arang tak nak bagi. Orang lain minta cepat dia bagi. Bini minta tak nak bagi. Abang boleh tak beli gelang apa? Hang duk beli buat apa? Pak Long belilah Pak Long, nanti Pak Long sesaat tu lah Pak Long nak bagi dia rehat.
Hak duk kat tangan, duk kat leher dia tu lah Pak Long nak hantar pergi duk asrama Pak Long. Duk Ar-Rahnu. Pak Long beli, Pak Long sesak, ambil pitak dia kat asrama. Nampak tertib dah sikit asrama. Kalau nampak korang ajak ambil buh bajak gadai, tu memalukan kita. Saya guna istilah asrama. Mana yang besar itu, duk asrama. Pergi hantar sat asrama, bagi dia mengaji elok-elok, nanti sampai masa dia baliklah. Yang Pak Long dah kedekut dengan dia ni pasal apa? Ada Pak Long orang sampai nak makan, nak belanja anak bini makan pun kedekut. Ada Pak Long. Anak-anak dia kata, "Abah, ni cuti sekolah, jomlah kita pergi makan tom yam apa semua ni. Lapak tom yam." Duk makan buat apa lagu tu, bukan sihat. Kalau tak ada duit tak apa Pak Long. Ni duit habis kot lain. Dengan kawan-kawan, jom mana-mana pun. Ni anak ajak pergi bercuti. Jom abah kita pergi bercuti. Orang ramai. Pergi bercuti pun tak tidur hotel Pak Long. Meduk lena lah kereta dalam kawasan masjid. Lah saya cerita ni saya bisa jumpa. Dia pergi nak pergi mana, dia pergi parking kot dalam kawasan masjid. Dia parking kot tepi-tepi belayang lah, senang nak pergi belayang. Lena nak panak lah kereta. Subhanallah. Gaji 67,000 sebulan. Saya tanya dia, awak yang buat perangai lagu ni? Bini dia kata, "Ustaz bubuh lagi Ustaz. Kalau tak ada duit tak apa Ustaz." Ni ada kedekut lah Ustaz. Kedekut. Katil anak patah. Bukan tak boleh pergi beli katil dah. Pergi kutip-kutip batu ambil lapik. Kedekut Pak Long, ada orang lagu tu. Tak tahu kalau cek-cek takut keturunan dia main kau pedang nyok ke apa kan. Pak Long mau ada lagu tu kan mengaku kata orang kampung. Pak Long melu orang. Macam saya. Mai dia kata ni hak jenis ni perangai ni. Tapi dia ni orang kau dah tak erak dia kata hancik balik tengok tak erak Melena lah kereta. Anak 4 orang. Duk lah kereta beza. Bayangkan. Lena keras lagu tu. Lepas tu dia tengok setengah jam lagi nak masuk. Lepas tu subuh gerak-gerak. Mandi-mandi. Mayang-mayang subuh. Pergi jalan. Pergi jalan mana apa? Makan tau, makan. Berhenti kat kedai. Dia pergi bungkus. Makan lah kereta. Tak mau makan dekat kedai. Takut anak order macam-macam. Nak kata dia kedekut lagu tu kalau dia senang. Tak apa. Haram tak senang pun. Pak Long, kita ni kalau belanja keluarga, belanja bini, belanja anak-anak, belanja adik-beradik, murah rezeki Pak Long. Tak percaya, try. Isteri kata saya tak berharap. Try buat tengok. Try. Dia kata kalau ustaz bagi model dia tak apa try. Saya kira rezeki aku murah hang tak juga. Sampai bini, ya Allah. Tak tahu Pak Long, saya tak tahu. Ni saya nak abang ni, haduk main mengaji dengan duk buat perangai uduh lagu tu. Belanja, ni anak-anak kita nak makan belanja. Pak Long, pahala Pak Long weh. Belanja bini, belanja anak-anak, pahala. Pak Long nak lah. Betul tak Malung? Cuba tanya lepas lagi ni balik, anak makan apa? Bini dia kata tak mau nak makan apa? Makan aku nak belanja. Makan. Ni ya Allah kedekut. Sebaik-baik batu Nabi paling baik dengan isi rumah dia. Maka tiada seorang yang memuliakan antara mereka melainkan dia itu orang yang mulia.
Siapa yang mulia isi keluarga dia, rumah dia, Allah akan muliakan dia. Ni Nabi abang. Bawa lah pergi makan cuti-cuti sekolah ni. Pagi-pagi. Larat. Duk menteri darah ni tik goreng bini kita. Baby ni pun tak tahu nak goreng apa dah. Kayak ni Cina. Ini hang goreng apa pagi ni? Tik goreng Cina apa? Oh, jauh bagus ya. Anak mengkait Cina. Esok siam Pattaya. Ha, sampai habis tak ada apa? Nasi goreng kampung. Tak ada apa, esok lah kali ni goreng bodoh. Nama apa baklo? Nasi goreng bodoh. Baby ni pun tak tahu nak goreng apa dah. Hang wak keluar lah makan roti canai, makan nasi lemak dekat luar. Apalah hang ni dah kedekut nak mampu. Tak, dia kata ustaz, kalau kita boleh jimat-jimat tu bukan jimat bodoh, itu kedekut. Saya yang ni saya tak faham satu lagi yang kedekut dengan anak bini. Kalau hang kedekut dengan orang lain tu mungkinlah kita boleh fikir ni anak bini hang, darah daging hang, anda kedekut. Hak anak tu Allah. Baju ambil tak nampak warna lusuh. Pakai. Tak Pak Long, kalau susah cerita lain Pak Long. Ni beli iPhone. Nuh hak keluar baru ni berapa belas? 17. Hak kat 10,000 tempah lah. Jam Pak Long 2-3 ribu. Mai tang dia ni perfume saja 3-400. Baju dia mai tang bini. Pe tak tahu tengok bini dia pakai lah putih nampak ni malaikat maut ke apa? Tak, bini aku dia kata oh bini hang aku ingatkan malaikat maut. Merebang satu macam pakai. Mai tangan nak Pak Long Allah seluar tu. Bawah lagi daripada lutut ni. Singkat. Tapak kasut sampai tak nampak apa. Ni saya jumpa baru ni noh. Tapak kasut anak tu dia ambil dia kelas dengan pisau. Kelak-kelak nak bagi dia bunga. Hak dia ni Pak Long iPhone keluar semua beli. Nah, ni mula nak kata ke orang lah kena mati ni. Dan tiada seorang yang menghinakan antara mereka melainkan dia itu orang yang kikir lagi hina. Tak ada hina. Duk buat diri bagi hina ni panggil apa? Panggil orang yang kedekut. Orang kedekut ni dia yang menghinakan diri dia. Maka dikehendaki dengan memuliakan mereka itu ialah dengan memberi makanan, pakaian, tempat tinggal kepada mereka. Tanggungjawab kita sebagai ketua kena sediakan rumah yang selesa. Rumah yang selesa ni Pak Long bukan duk kena renovate elok macam masjid Pak Long sebab duk di Dubai ni. Masjid ni noh, hari ni main nampak macam duk di belah Qatar. Hebat masjid tu. Bukan nak kena renovate lagu ni. Yang kata selesa ni Pak Long ada beli air. Ada tempat yang boleh berehat. Bezakan anak lelaki, anak perempuan. Jaga batasan aurat. Itulah selesa. Makanan bukan nanti bagi pagi-pagi nak makan nasi lemak temuhuk. Tak lah. Cuma bagilah makanan yang menyelerakan untuk mereka Pak Long. Allah Ta'ala akan muliakan kita. Yang kita muliakan isi keluarga kita. Dan sabda Nabi lagi, kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Kita nak edak satu amalan hari ni, tuan-tuan. Jadi sebelum kita edak, kita baca doa, kita tutup live kita dulu, kita tutup kita punya recording kita dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.